Kena stroke. Dia kena stroke. Apa? Kena stroke. Yang operasi kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke rumah Cik Ayat ni. Dia ada bengkel lah, bengkel motor je, kereta lah. So, saya dipahamkan dah sebulan lebih dia ni stroke lah, menyebabkan bleeding kat otaknya. Doktor pun buat pemeriksaan dan dah buat pembedahan pun. Cuma fizikal dia, kaki dia masih lagi tak boleh bergerak lah. So hari ini tim datang, tengok keperluan lah. Kalau kita boleh bantu katil, kursi roda, saya dipahamkan pihak insurans lah pun dah bagi kemudahan-kemudahan ni. Cuma kita nanti tengok dari semasa ke masa lah kita bantu lah apalah mungkin pampers ke apa cuma nanti dapat kepengesahan sama ada dia daftar dengan sosok belum. Nanti kita kalau daftar kita boleh follow up dengan sosok supaya bagi kemudahan pecah ilat ke apa sebagainya lah. Boleh ya Ayat kena strong boleh kaki kena gerak selalu, takut nanti masa dia mengecut kena angkat sikit kena gerak fizikal kena. Susu yang satu.